Jangan cabar saya, kau salah orang. Saya ini pendekar dari Sabah. Jangan main-main, orang sungai. Fuck you. 23 bulan Putrajaya. Tarik balik. Sabar. Tarik balik. Saya dengan Arab. Parit Punta duduk. Baik. Parit Punta duduk. Saya cakap dengan Putrajaya. Are you challenging me? Now. Duduk. Kamu nak keluar berjalan makan angin 10 minit? Duduk. Sekarang masalah cabaran daripada Vietnam official visit. Betul tak apa? Mengerti apa kata official visit? Cabaran bila boleh jawab? Besut. Itu Saya dengan jawab ini minggu depan. meminta Memang tak layak jadi Timur Menteri lah awak. Besut, please. Selamat datang di sebuah pertunjukan komedi berbalut politik. Kalau kalian pikir, ruang sidang wakil rakyat adalah tempat yang penuh wibawa dan tutur kata santun, kalian salah besar. Setidaknya jika kita melihat ke tetangga sebelah Malaides, di sana, sidang Dewan Rakyat bukan lagi tempat adu gagasan, tapi lebih mirip arena adu mulut di pasar tumpah. Kata-kata mutiara, alias makian yang gak pantas keluar dengan begitu fasihnya. Coba kalian dengar istilah-istilah ini, biadab, kurang ajar, sampai hinaan fisik yang keluar dari mulut politisi senior mereka. Di sini, peran speaker atau ketua majelis benar-benar seperti guru TK yang sedang menenangkan murid-murid nakal. Teriak-teriak duduk sampai urat leher keluar sudah jadi pemandangan harian. Apakah ini yang mereka maksud dengan budaya tinggi? Saling interupsi tanpa aturan, memaki secara personal, bahkan sampai ada yang harus diusir paksa oleh bentara. Ini bukan sekadar debat panas. Ini adalah cerminan bagaimana kualitas politik di sana sedang tidak baik-baik saja. Seringkali isu rakyat tenggelam hanya karena ego masing-masing anggota dewan yang ingin terlihat paling jago memaki. Yang Muhammad tuduh. Saya telah menggunakan peraturan 26/9 B. Telah berada di situ. Telah pun ada dalam surat itu. Saya nasihatkan yang Muhammad tuduh. Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Menyata, kalau tak tahu 36. baik, Tuan kalau tak Ketua. tahu tanya. Kalau tak tahu jangan maki hamun. Tak tahu tanya. Oi, mengaku sejalah kalau penghina. Nope. Saya nak Sit cek down. saja. Duduk Arau, duduk. Saya dah kata, saya dah nyebut bentung. Tan Sri, perkataan Tutup. kurang ajar boleh pakai, tak boleh pakai. Shut up. Both sides, sit down. Perkataan kurang Sit ajar down. masih boleh pakai ke tak boleh pakai. Kapal, sit down. So, marau duduk semua. Sit down. Bentung, silakan. Ahli-ahli parlimen PAS di sana Yang berhormat. seolah-olah ajar kita Duduk. Apalah sangat perangai begitu? Yang berhormat kecuali bangun dengan standing order, please. Kalau tak ada standing order, then I would not allow it. Thank you. Betul, teruskan. What's standing order? Nanti kejap. Apa cerita? Baik. Pendar dan jelutung, you want me to suspend you? Bandang dan jelutung, please behave. Kau tidak saya banyak suspend. provokasi, Yang Muhammad. Banyak provokasi daripada Jultung, daripada awal lagi. Nobody. Kalau nak keluar je elok. Jangan provoke. Jelutung duduk. Betul straight cakap. Taman Medan sudah habis ke belum? Bukan perkara yang boleh digelak-gelak yang Muhammad Sekincan. Ini Yang Muhammad urusan sudah habis ke tuanku. belum? Ini titah tuanku. Kalau kerajaan negeri gelak. Yang Muhammad sudah habis ke belum? Bukan titah. Keluar. Taman Medan keluar. Taman Medan telah membasuhkan masa 10 minit. Keluar. Taman Medan keluar. Keluarkan Taman Medan. Daripada Dewan besok dan lusa. Keluarkan. Ikut tanggungjawab Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Raja Bagus kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah. Kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah. Hancur negara kita kalau Perikatan Nasional perintah. Kala 80 sudahlah. Hancur negara kita. Yes. Oh, ini betul. 33 bulan. Ini sangka ajar 36/6. Saya mohon tarik balik. Tak ada Saya mohon tarik balik, Perdana Menteri. Saya mohon tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Tarik Putrajaya. balik. Ini tuduhan jahat. Speaker. Cukuplah, Putrajaya. 36/6. Sejarah telah membuktikan. Putrajaya duduk. Pentara.
Keluarkan Taman Medan. Keluarkan Taman Medan. Taman Medan. Bendara, keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluar. Keluarkan Taman Medan. Bandang dan Jelutong, please behave. Jelutong banyak provokasi, Yang Mohd. Silakan. Hang pedang apa? Beruk. 10 minit. Hang beruk. Pedang beruk. Ulangan. Ya sebut dulu ke? Ulangan. Ya sebut dulu. Ulangan. Ini satu lagi perangai tak elok ni. Ini lagi satu perangai tak elok. Ulangan. Kalau dalam kempen pilihan raya. Jadi pertama kali. Ulangan. Fitnah. Ulangan. Buat cerita tak betul. Ulangan. Buat cerita tak betul. Ulangan. Sit down. Ulangan. Tuan Ahli Pertua, Sit down. kalau ahli berhormat tak hormat saya, ahli hormat nak sebut hormat siapa? Ahli-ahli parlimen 6 orang itu sebagai mamba atau halus atau tak keras, itu adalah perkataan yang kurang sopan. Jelutong. Apalah Jelutong ni. Jelutong, terima kasih. Itu pun sensitif. Baik. Kalau saya rujuk kepada Hulu Terengganu sebagai mamba atau tak keras, boleh dia terima? Ya, Speaker, ini standing order 36-4. Okey. Dia akan terima. Standing order. Ini sindiran halus, semua orang faham. Baik. Jangan pakai Dia akan kata terima. kurang sopan. Ini standing order. Kalau saya kata Hulu Standing order Terengganu ni mamba, 36-4. Sila tarik balik kata mamban. Baik. Unparliamentarian. Sila tarik balik. Jelutong. Cukup. kalau mambang itu merujuk kepada makhluk harus seperti hantu atau roh, Jelutong. adakah Kota Baru nak terima kalau saya kata dia ni seorang mambang? Kota Baru terima? Mambang lah tak payah lah. Mambang dengan mambang pun tak boleh bezakan. Ini masalah Jelutong. Aduh. Baik. Jangan main-main, Baik. Ini bukan perkara untuk sindiran. Nothing to be funny about. Baik. Ini standard Parti Islam se-Malaysia. Baik. Ini standard Parti Islam se-Malaysia. Okey. Ini standard PAS. Apa kaitkan pasnya, apa nama? Jangan menghina. Janganlah kaitkan pas macam tu Jelutong. Orang nak kaitkan dengan DAP. Betul lah. Jelutong menghina Islam. Mambang. Okey, dah. Baik. Mambang dengan mamba tak payah. Jumpa luar boleh lah. Jangan main-main lah. Jangan main-main. Listen. Baik, untuk makluman termasuk Jelutong, kami kalau sebut mambang tu girlfriend. Mambang lawan nampak. Mungkin di Terengganu mambang lain. Mungkin di Kelantan mambang juga lain. Dengar Jelutong. Dengar molek-molek Jelutong. Hulu Terengganu baru sebut. Yang ni saya nak sebut. Maknanya mambang, mamba, mamra, saya tak tahu. Mana perkataan kera tu? Tak apa. Patutnya orang lama bagi contoh lah. Bagi contoh lah patut je Arau ni kan. Minta tarik balik lah. Bagi contoh lah patut. Saya pun tak guna dah. Saya pun tak guna dah perkataan-perkataan tak elok ni kan. Dan perangainya kau betul. Patutnya Arau ni bagi contoh lah pada kami yang baru ni kan. Bagi contoh. Tak apalah Parit Bunta duduk lah. Saya dengan Arau. Parit Bunta duduk. Parit Bunta duduk. Saya dengan Arau sekarang ni. Saya dengan Arau. Tak cakap elok-elok lah. Cakap elok-elok. Baik. Semua duduk. Kita ni orang Melayu kata tadi Parti Islam. Kata Murud. Bawa budaya, bawa adat Islam. Tapi cakap macam mana ni? Perangai tu. Di parlimen lama. Tapi cakap Ulangan benda tak tu, elok. perangai Cakap tu. benda tak elok. Tak, saya dengan Perangai Arau pada sekarang. ulangan perangai tu Bukan dengan Parit Bunta. Bukan dengan Parit Perangai Bunta. tu buat sikit. Bukan dengan Parit Bunta. Tak nak orang Saya kata dengan Arau. perangai Saya tu dengan jadi Arau. baik. Saya Ulangan. dengan Arau. Apa masalah Perangai Parit tu Bunta? jadi baik. Saya dengan Arau. Saya dengan Arau. Cakap elok-elok. Saya tak gunakan perkataan Arau tak dah elok. habis bercakap Saya dah. tidak gunakan perkataan Arau tidak dah elok. habis bercakap dah, Saya ulangan. tidak gunakan perkataan Boleh, tidak elok. ulangan. Saya tidak gunakan Kalau tak nak perkataan orang tidak kata, elok. ubah Minta perangai Arau. ulangan. Minta Arau tarik Tak nak balik. orang kata, Minta ubah Arau perangai tarik ulangan. balik. Minta Arau tarik balik. Ini jadi masalah semua ni, tebuk atap semua ni. Tebuk atap. Atap tak tebuk. Atap pecahlah. Speaker 36-6 sangkaan jahat. Ini melampau. Ini maruah saya. Itu tuduhan jahat. Tarik balik. Speaker. Yang lain diam. Duduk semua. Tan Sri Speaker, I'm not challenging you. Saya minta keadilan daripada Tan Sri Speaker. Ini bukanlah maruah kali pertama. Ini maruah saya. Ini maruah saya.
Okey, cukup. Dah keputusan saya dah buat. Tamun teruskan. Tak boleh biarkan ruling terus tanpa merancang. Sebelum ini Putrajaya. Saya buat keputusan. Tan Sri Betul ada buat keputusan. Saya dah buat keputusan. Speaker telah buat keputusan. Halau Putrajaya keluar. Setengah jam bagi Saya dah buat keputusan. Jadi, masih mau percaya narasi serumpun? Kita punya jalur sendiri. Indonesia tetap dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya yang kokoh. Tanpa perlu repot-repot menyamakan diri dengan mereka yang di ruang sidangnya saja gagal menjaga lisan. Konten ini bukan sekadar buat lucu-lucuan, tapi pengingat bahwa identitas budaya itu dibangun dari karakter dan adab. Bukan sekadar klaim sana-sini demi terlihat punya sejarah. Bagaimana menurut kalian? Apakah keributan di Parlemen Maladesh ini adalah hiburan? Atau justru bukti nyata krisis identitas mereka? Tulis di kolom komentar.